duduk merajuk kat sini je. Ampun, Mata juga. Dah tak ada orang lain ke sampai Mata terpaksa rekrut kamu? Tahu tu kena. Alisha merupakan seorang ejen yang bagus tadi. Dia dah mengenali Mata sejak dari kecil. Dan kebolehan dia sekarang jauh menjaga umur. Kamu patut belajar mencontohi dia. Kau boleh tahan lah. Aku rasa kau pun hebat. Ada naluri, semangat. Alisha! Padahal tak cukup berlatih pun. Kau okey? Okey. Ini Alisha. Kau dah menang. Ejen Zain tak nampak kepercayaan besar pada kita. Pada kau. Saya nak kamu jadi super ejen seperti yang diharapkan dari projek Iris. Dia